Sekarang kita berada di kawasan Aceh Utara. Kami singgah di sini untuk membeli barangan untuk 50 keluarga lagi yang akan kami bawa ke satu perkampungan dinamakan Langkahan. Jadi di sini kami beli beras, gula, minyak, telur dan sirap yang akan kita bawa sebentar lagi untuk diedarkan kepada penduduk di Langkahan, insya-Allah. Okey, ada tambahan dalam bantuan ni iaitu parti sirap yang dikatakan kebiasaannya digunakan ketika menyambut Ramadan. Jadi kita tambah satu menu untuk bantuan. Berbeza daripada di Bandar Aceh, kita membeli beras untuk diedarkan kepada orang yang menerima bantuan adalah sebanyak 5 kilo lah, maknanya pack dia 5 kilo. Jadi di Aceh Utara ni kita beli 15 kilo untuk satu plastik sebanyak 17 pack. Jadi sesuai yang akan menerimanya adalah 15 keluarga dan mereka akan repack balik lah. Okey, teruskan menyumbang bersama MAPIM Malaysia.